Hari ni kita nak masak. Semalam Kak Ai pergi pasar, jumpa ikan jenahak segar-segar. Kak Ai hari ni fikir nak buat gulai lemak ikan jenahak. Tapi nak bubur special sikit, Kak Ai nak guna timun ladang ni depan ni. Ada panggil timun Cina, ada panggil timun ladang. Jadi hari ni kita nak masak gulai lemak ikan jenahak timun ladang. Okay, inilah dia timun ladang ataupun Kak Ai dulu banyak panggil timun Cina sebab Cina suka sangat buat sup ni. Dia boleh sejukkan badan, macam-macam lah dia punya khasiat. Kalau Kak Ai kat Perak, timun ladang ni kita selalu masak dengan gulai tempoyak. Gulai tempoyak ikan kembung, bubur timun ladang. Tapi ada juga orang masak gulai lemak bubur. Jarang-jarang guna timun ladang ni. Ada orang guna timun biasa pun boleh. Tapi timun biasa kadang-kadang pahit. Yang ni memang confirm sedap, manis. Timun ladang ni manis. Jadi nak tengoklah Kak Ai macam mana nak bersihkan timun ladang ni. Okay, timun ladang ni kita kikis. Oh, dikikis. Kikis ni sampai bersih. Sedap timun ladang ni. Masak kalau Chinese dia suka masak sup ABC, bubur ni, bubur ayam, bubur jagung, bubur segala-gala ginseng tu semua tu. Boleh sejukkan badan, macam-macam lah. Kita Melayu jarang sikit kan. Kita selalu buat tempoyak je lah kan bang? Betul. Mak dulu, mak Kak Ai kalau buat gula tempoyak guna timun ladang ni. Timun ladang ni bila dah siap dibasuh semua, gaul dulu dengan kunyit, serbuk kunyit. Oh, ya ke? Itulah bang, nak sambung balik cakap tadi. Terlupa. Kak Ai cakap kan, tak nak dengar. Habis lagi Kak Ai mengikis ni semua rasa macam nak main je. Bukan main-main, rasa macam tenang jiwa. Okay, lepas kita kikis ni, kat ujung ni kita potong. Ada sikit lagi ni hajak Kak Ai nak habis geram. Okay, dah potong ujung dia, kita belah dua. Maka akan ternampak lah empuluh dia ni kan. Ni tak boleh lah masuk sebabnya berair. Tapi kan ada orang, Kak Ai ni sambil-sambil masak, kita share-share lah. Ada orang empuluh-empuluh timun macam ni kan, dia buat air jus. Ya, sedap bang. Dia air timun kan, ini keluarga timun lah ni. Timun-timun ni kan keberhasiat. Ingatkan buat ni, buat facial. Tu boleh juga. Tapi Kak Ai tak pernah try kot. Sebab tu lah Kak Ai muka Kak Ai tak glowing kot. Buang ni ya. Lepas tu kita basuh. Kering-kering. Tak payah kering abang. Okay, kita dah bersihkan timun ladang kita. Kita potong tebal-tebal. Dia baru sedap makan. Kalau nipis-nipis sangat rasa macam makan keropok je. Dekat-dekat abang nak tunjuk. Macam ni lah jadinya. Bentuk apa ni? Separuh bulan ni bang. Sabit. Okay, dah siap dah. Kita punya timun ladang. Timun ladang kita nak tumbuk. Bukan tumbuk lah, kita bulan chopper. Bahan-bahan nak buat, nak masak gulai lemak. Cili padi. Dan juga kunyit hidup. Okay, kita masukkan cili padi. Anggaplah chopper ni adalah lesung batu. Bukan blender. Lesung batu sebab masak gulai lemak ni kan. Guna lesung batu lagi sedap tau sebenarnya. Okay, tapi sekarang kita dah tak ada masa kan. Okay, Kak Ai bubur kunyit hidup. Kak Ai hari ni tak nak pedas sangat. Tapi kalau suka pedas lagi bagus. Ni kunyit hidup Kak Ai bubur banyak-banyak sikit sebab nak kuning. Dia bukan pahit sangat pun. Boleh je bubur lebih. Ni kita nak chop lah. Kita blender lah kiranya bang sebab kita bubuh air. Okay, kita akan mulakan. Okay, yang
yang biasa tengok Kak Ain masak, yang follow Kak Ain dari dulu, setiap kali Kak Ain masak gulai lemak, Kak Ain akan masak benda ni dulu. Nak bagi hilang bau maung dia. Biar dia mendidih dulu, baru masuk santan. Kak Ain tak jenis yang terjun sekali. Nak buat boleh je, tapi lebih sedap kalau kita masak dahulu. Okay, masukkan bahan-bahan ni. Sayang ni kan bubuh air. Sebab kita pun nanti memang kena bubuh air. Masukkan dulu. Tu biarkan dia melegak Okay, kita masukkan juga serai. Kak Ain bubuh 2 hari ni nak lebih sebab ikan kan. Ikan kan kita nak elakkan hanyir. Masukkan serai. Masukkan asam keping sekali. Biar dia mendidih. Okay, tengok dah mendidih dah. Bau-bau kadang cili-cili kan. Cili-cili sekarang dah terbit dah bau dia. Dulu cili kita tanam sendiri bang. Tak ada mau-mau. Sekarang cili semua pakai baja. Begitulah yang Kak Ain faham. Tak betul tu tidak. Okey, lepas tu Kak Ain masukkan timun ladang. Kak Ain masuk timun ladang dulu. Sebab apa tau Kak Ain nak biar timun ladang ni menyerap kunyit-kunyit tu. Lagipun dia besar. Dia lambat jugalah nak lembut. Kita gaul. Okay, orang dulu-dulu kan kalau masak macam-macam benda dia campurkan sekali. Ada gulai lemak, bubur pucuk ubi kan bang? Pucuk paku. Makan je dengan ni, dengan sambal ulam dah cukup dah. Sedap. Okay, dah mendidih. Lebih kurang 2-3 minit lah. Kita masukkan santan. Silakan. Aduh. Okay, kita tunggu dulu timun ni lembut sikit lagi dalam separuh masak. Sebabnya nanti dia keras. Ikan kan lembut kan. Macam tu. Dulu orang dulu tak masak gulai lemak macam ni. Orang dulu akan masak timun ni dengan santan cair. Dah masak dah lembut semua, masuk ikan. Last sekali bawa masuk santan pekat. Jadi rasa dia lain. Guna pun kelapa fresh. So, tak sama lah bang dengan kita sekarang. Tapi kita cuba. Kita sekali je lah. Kita sekali lah. Dah ada yang Kak Ain rasa dah bertahun dah Kak Ain tak beli kelapa perah. Yang ni Kak Ain guna santan fresh lah. Cuma Kak Ain cakap tadi tu Kak Ain dah lama tak beli kelapa dan perah sendiri. Okay, kita punya timun ladang dah kembali pula. Dah lembut sikit. So kita boleh masukkan ikan dah. Okay. Kak Ain guna ikan jenahak, ikan merah boleh, ikan apa pun boleh. Tak kisah. Okay, kita kacau-kacau sikit. Okay, Kak Ain nak masukkan daun kunyit, nak bagi dia wangi. Tapi tak payah banyak. Kak Ain nak siap-siap je ni. Siap-siap je lagi manis. Masuk. Tunggu sikit lagi. Ikutlah banyak mana. Kalau tak nak pun tak apa. Bagi dia wangi sikit. Dia bau daun kunyit ni menambah sedap. Dia dengan gulai lemak kan. Dia ngam lah. Okay, kita masukkan garam. Biar cukup rasa masam dan garamnya baru sedap gulai lemak ni. Okey, ini tips kan kalau kita masak gulai lemak yang macam-macam ni keluarkan air. Timun ladang ni keluarkan air. Ikan ni pun kadang-kadang air keluarkan air. Itu sebab orang dulu-dulu kalau gulai lemak last sekali dia akan masuk santan pekat. Jadi ni nampak cair kan sebab air-air ni keluar bila dia dah kering sikit. Maknanya yang ni dah lembut tak keluar air dah. Kita masukkan santan pekat. Masuk juga lah. Ya, barulah best. Tapi santan pekat ni kenalah masak juga lamalah sikit. Kalau lama tunggu dia sampai keluarkan minyak dia. Ini satu lagi tips nak masak gulai lemak ikan yang sedap. Okay, Kak nak tambah sikit cili padi. Nak bagi colour cantik-cantik sikit kan. Ni kira presentation lah. Tak payahlah nanti dia lembut sangat. Sedap. Nampak menarik kan. Sedap kan dengar bunyi mendidih tu. Menggelegak gulai lemak. Kadang-kadang Kak Ain rasa lama juga tak makan gulai lemak ikan macam ni. Kan bang? Betul. Kalau buat gulai lemak ayam je. Lain tau rasanya kalau ikan. Jadi gulai lemak kita dah siap. Tutup api. Kita boleh tutup api dan kita boleh hidangkan. Gulai lemak ni bila dia sejuk dia akan nampak lagi pekat lah bang. Tengok ada daun kunyit. Mana ke daun kunyit? Ikan fresh, manis.
Ada daun kunyit wangi, serai. Dan juga ada timun ladang. Sedapnya. Okey, inilah dia gulai lemak ikan jenahak timun ladang. Sudi-sudilah cuba resepi Kak Yan. Orang dulu-dulu punya style masak gulai lemak. Kak Yan ada share tips tadi kan. Kita jumpa lagi di resepi yang akan datang, episod yang akan datang. Yang baru datang ke channel Kak Yan, subscribe lah. Yang dah lama-lama yang sokong Kak Yan tu, like dan komen, share banyak-banyak. Okey, kita jumpa di episod yang akan datang. Bye. Terima kasih.